Atas pun dalam piring, mangat dah kuah apa panah. Adik dah cok dah sedap dah tamah. Ya, dah cok buta mah, pelak dah tamah. Tapi punya orang malam di samping, apa nak buat? Latih orang malam, tungkunyan pesenang hati por rumah, maka kita mahalau. Punya orang malam. Hidup punya orang mangan. Bantar cok sedap dah tamah, ikut ju. Sang ada bunga lah. Hujra ada orang mangan. Nyan bu kali tamak hana dah pertama kali. Ikut hana tamak, hana ko papa habu beru. Kau papa habu kali malai ada tiga. Apa dah? Dia punya rumah kan buat kau. Lagi udu biurah berlebih-lebih. Sahajalun muzu. Yang berlebih dah. Kuno dah nyonyo dah. Cim udu bini rumah lim. So yang rah uduk lebih-lebih urut kiamat memblek muka di padang mahsyar bagaikan bulan berbelah. Terang ke dalam padang mahsyar. Karena sering darah lebih. Ada cirah oleh bini Hurumalim. Masa ada uduk bini Hurumalim, sah jalur musuh. Yang Hurumalim tu faham aja. Oh tungkunya boleh melek muka. Kim yang bini Hurumalim. Datung je sembahyang bakula. Darah lebih-lebih. Ikut je menyomano baik bakula. Menyamano irmo dia apa kula hana mano. Dok nak kula hana. Tu mangai. Tapu kon. Lindo, yang jalan-jalan lindo. Lindo kan sering you papai doa, leng kui mung ngombong. Ya pai, yo dekat tumayang le puasa. Ya pai lindo ju ya pai. Yang sering ya pai lindo ke Allahumma jannibni minasyaitani. Kita doanya ya Pak. Betul-betul dah dengar. Emang ya doanya penting tak? Maka je kelinto yang doanya baik dengar. Tabak di saat kata maaf berita. Dia tamu langkah malam pun pakai doa. Syukurang tak bismillah le. Moyo hana tak baca bismillah tamu langkah ma iblis tajanda yo ikut. Mupluk tamu iblis doa. Maaf berita. Apabila tanya taih dengan suami isteri, naiblis saja tanya yang kelih. Maka disetubuhi perumah tanya oleh iblis. Maka iblis bertelah, hei nak tanya hana hei goda. Pakan? Karena nak saham ibu ubat nak tanya. Makanya yang tamu-tamu lah kamar malam pun baca bismillah. Hanjat doa Allah majani benih, baca qulhuwallahu ahad. Dong jawab pintu baca aja pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyo darah baru malam, kro deranjang ipre pintu. Kim nyo darah baru bangai, bokuno juga udah sama dia pintu. Hujah. Emang susah, nur bangai susah. Maka je darah baru menyalako dengan baca doa diam mandang. Preh mandang dengan baca doa dengan hilik beliau itu. Mana? Kamu faham? Bokale kembali Pak Kuno. Jadi syarat agama dia pertama ikhlas, kedua bena but bena patung berdepan mulut. Nyo patung kaje bena. Ase nyo kota-kota hana ase. Kampung-kampung yang dia ase. Di kota bahana ali kepu ase bena builang kampung kota. Nak gaji orang kota, orang kampung nak beda-beda kehidupan. Punya orang kota malam minggu cok anak me baik odong-odong. Punya orang kampung dah hilang geli-geli pak odong-odong orang kampung. Nah odong-odong orang kampung fituk ke kau duduk anak tu. Nah kalau dikut anak kau benar kau yang hus kau. Orang kampung. Dua orang kampung Orang kota sekarang minggu cok nak me waterbom. Membak fanlen, ya bro fanlen. Orang kampung fanlen mudu ah tahu terbung. Lari ke silam bayar bro. Dengar nak licah bro kampung. Mana orang kampung buatnya. Orang kota monya aje pi bak kedai kopi bunga. Gehoi. Kapal kopi dengan gak bang. Lewo kopi pu dia punya orang kampung. Kami orang kampung je kedai aku pakai kedai kopi bunga. Tak boleh dengan? Tak bang. Lewo ia pun dia. Legong apa? Timpahan ba. Apa empat pulut ba. Yang orang kampung. Cibo ia kurang kota. Tak boleh dengan? Empreso. Lah ibu. Koran ba. Koran katanya. Ada orang kampung kuih tinggal. Orang kota koran. Orang kampung dah jauh koran dia macam. Kok jai tu dia pula.
Ai kojak ni tu. Tajuk orang guru kampung balik pasang goreng nang bajang dia. Balik kuih yang ulang orang bajang. Urang kota sampai kacamata tu hidung orang yang baru geglip. Abang yang ai bah. Dia kena urusan nampu. Abi hote karo nak bagi dia kopi. Ai nam beda orang kampung. Cuma orang kota ban bengah agaknya le mana-mana me anak baik kula me bak apa ya juk baik teka benda berangkat kerja. Nabut langsung. Orang kampung kana nabut cok sekin dapur duk pemenda gok orang tu ya. Angin nam beda kau kota kampung. Bukan lemak lu nak pegang saya. Nyo bek nak ase bek nak patung pada tempat mulut batu mulutnya jaga masjid. Bek rencana 2020 tengok pegang pediung unta. Wah boleh Nabi pegang unta dia Nabi. Kuhi unta sebab Nabi urang Mekah. Ibrahim tengah unta julak tunggu dalam. Ibu dalo igulah tunggu dekat kau dan ceramah nak bobot dalo ya unta. Bek pegat bentuk boneka binatang pada tempat mulut batu mulut. Maksiat. Dalam buku maksiat ba mulut, pajuh bu mulut hanya sampai indang agam. Yang sapat indang agam pajuh bu mulut batu mulut. Ladung kampung-kampung bohicik nak kawari yang urinang urakan kampok-pok pengong nak. Habis bohicik tukang urinang hanya tu. Kampok-pok pengong nak urung tham. Hai. Hanya mana punya mulut sampai indang agam pok-pok pengong hanya mana batu mulut. Oh. Dah mempunggung rumah pung pi. Pergi ke ada pung ni dah. Nah yang mak mulut yang merumpok salam-salaman. Tebak mulut ke merumpok tanya, Pak Janu Parosa, Pak dengar ini langsa. Ada mana? Nya, kamu teh na? Nya, aku teh. Apa salam lah? Mana Aidin apa Aidin? Kau mak jaro. So yang mat jaro yang sah nikah, anak pakai lapik getusukkan lapang neraka alam kepala. Yang mamat jaro inang agam yang anak pakai lapik yang sah nikah getusukkan lapang neraka alam kepala. Makanya sering tak tanya tak kamu rempok. Salah. Makanya roh nama ibu asai maah jaro ngan kamu agam pakai lapik. Maka jilung mejanya. Untuk tu nak wahana ibu-ibu tungku salam. Yang kunging anak lapik nak julok julung salam. Ladang urinang paham bro kena agak bet-bet. Bandu tanya tengku salam julok jujaro lan jelebak bro. Ya. Maka ji ibu-ibu pakai julok jaro lan jelebak nyemaah kamu agam. Londongku jelebak ko tu nya ko bot dilain aku. Menyobo ne tu ne blo ija tawa tingkuan ne. Holan ajak nembe sekret. Ada menumpuk orang agam julok jaro salam. Lu nunggu kok panjang jangan kau bawa tu muran-turan tu habis yang gunung gok-gok jamu lan jadi hendak gok ribah nan gok. Menyebut yang panjang jauh kude blo sarung jaro yang awaknya iku mukoh lam-lam. Watena urang lagi salam, holang jame sarung jaro sapa. Kadang nan muda adik salam, berah lebang sarung jaro lek. Besok sarung salam. Dek hukum kau salam. Bang salam dulu. Hanya malay jaranya kan? Bang menyetepeh jaro abang jaro adik ditusukkan labang neraka alam kepala bang. Ketimbang ditusukkan labang kepala bang mendingan adung sok jaro mana bang. Menyo abang pele nak mak jaro adik rumah adik teh abang. 15 manyam selesai masalah. Banta pegang 15 manyam tinggi ilah abang itu. Aku ngejak mana membelah mana pengen membelah memang belah banyak padum pengen dah kali itu 2 juta 20 juta aja bahan dulu yang apa ini. Makanya nyo yang agam yang inang menyopele mak jarola kira-kira hana lapik pegat mana-mana dik salam udah minta adin faidin bang mana-mana adim yang sama-sama paham hukum jadi ngerti. Baik pegang mana lain ini bang, udah ya bang ya, mana idea faidin ya bang ya, udah makasih ya. Asal kau pegang mana kampung, nyo dari pegang mana nak cukup lah bacuk lah. Anjir ni ya. Tengku sampurna ada ya, hanya sampurna biasa orang Sunda lagi ya.
Ada kala apabila Mahabharata. Apabila dia. Tapi kan dia contoh bagi kan. Pegak mana-mana yang ngerti betul pele. Jadi tersentuhan laki-laki dan perempuan tempat maulid batal maulid. Padung kana maksiat. Yang hanya nama maksiat. Tahlah maksiat engkau. Purina ngejak maulid anak tu lah. Enggak entak ku mulut. Duduk ku mulut dan tambah gemeh ju kunau daya. Nyau mi, entak ku mulut. Nyau lah nanti apa? Alah mai daya api. Nya menyodu pak orang sah nikah 70,000 tahun Allah kubah dalam neraka. 70,000 tahun dalam neraka orang perempuan yang suka membuka aurat, nampak rambut di depan orang yang sah nikah. Satu helai kau nampakkan 70,000 tahun dalam neraka. Maka ibu nyok kaji hati-hati mulai tengah blo jilbab berkerudunglah. Sini pada 70,000 tahun. Maka urina yang berarti oleh sunat kerudung. Sunat. Membawa tu oleh ni cukup boleh mendung. Munyo netem cukup nak kelebihan. Kadangnya nak yang tem cukup. Kelebihan dua apa? Kelebihan pertama botak. Munyo ka botak pasti tu. Pasti tu. Pasti jak berjalan anak u. Anu juga. Pasti ke dengar. Anak pre-pre mai hello. Munyo ka botak pasti tu. Ya kan? Malai nak botak. Maka dia nak kerut kena kelebihan. Kelebihan kedua, menyetem kerut. Kelebihan kedua, suami mentamai badat. Cikrut mentamai badat koron. Punya tengku. Naeng kan suami malam. Dua malam mati di lembu. Lakon muga-muga sejak kencang. Wah muga pah boleh ron. Jimratib lakon muga-muga bapa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lati lako ya Allah kata ya julung pada ikhlas ya Allah. Ban lembu kau le rumah. Nanti mak ibu mulai singa kajet tu boleh. Mak apa? Dausan wa Allah dausan. Semangat je kurina nganggur agam. Semangat.